Anak saya dapat STPM, boleh mohon USM. Ini feedback berkaitan dengan program-program Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, di mana bulan lepas di mana anda boleh cek adakah anda layak untuk mendapat tawaran STPM daripada KPM. Dan pada tarikh yang sama juga, pada minggu yang sama juga, anda boleh cek adakah anda boleh mohon program rintis ataupun projek rintis UKM dan juga USM. So untuk hari ini 3 Jun 2025 adalah untuk anda semak adakah anda dapat permohonan. So hari ini 3 Jun, apa yang akan berlaku adalah anda boleh semak adakah anda layak ataupun diterima permohonan untuk buat STPM di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun USM kepada mereka yang apply lah ataupun yang layak untuk join program projek rintis ni. Dan yang kedua adalah untuk mereka yang buat rayuan. So hari ini kepada pelajar-pelajar yang mungkin sebelum ni tak dapat tawaran STPM nak buat rayuan, hari inilah tarikh untuk anda tengok adakah anda dapat tawaran tersebut selepas proses rayuan. So hari ini anda boleh cek dekat bahagian tingkatan 6 untuk letakkan nombor IC anda dan anda cek adakah anda diterima masuk ke program STPM dan juga untuk buat STPM di UKM ataupun USM. Pukul 10 pagi ni nanti. 10 pagi anda cek adakah anda diterima.